kurniaan Allah kepada kehidupan manusia ini bukan hanya dengan pemberian, tapi kurniaan Allah pada kehidupan ini juga sebahagiannya ialah dengan kehilangan. Manusia selalu berfikir dia diberikan kurnia oleh Allah apabila dia mendapat sesuatu, dan dia merasakan bahawasanya dia ditimpa bala ataupun ditimpa kesusahan apabila ia hilang sesuatu. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan hidup ini bukan sahaja kita menerima kurnia kerana mendapat sesuatu, tetapi perubahan kehidupan, kebaikan itu berlaku apabila kita kehilangan sesuatu. Dan manusia sering merungut atau komplain apabila ia kehilangan sesuatu, sehingga ia terlupa kadang-kala dengan kehilangan sesuatu itulah hadir sesuatu yang lain yang lebih besar bermanfaat dalam hidup manusia.